Ada dua ibadat yang boleh bagi syafaat kepada satu orang di padang mahsyar. Nabi sebut as-sawm wa qira'atul Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Saya baca juga, ambil berkat hadis Nabi. Nabi kata, ingat ada dua amalan. Bila saya dan kita semua berdiri di depan Allah, dipanggil seorang-seorang untuk berdiri, dibentangkan amalan kita di mahsyar. Ada dua amalan sahaja yang berani berucap dan berkata-kata di hadapan Allah untuk membela Tuhan dia di padang mahsyar. Yang pertama as-siyam, puasa. Nombor dua qiraatul Quran, bacaan Quran. Dua ni je boleh bercakap. Malaikat diam, para rasul diam di padang mahsyar. Sedekah kita diam, haji kita diam bahkan.